Kerajaan Negeri Kedah kini dalam fasa memuktamadkan lantikan peguam sebelum memulakan proses perundangan di mahkamah berhubung isu pajakan Pulau Pinang. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mohamad Sanusi Madno berkata, kajian oleh penyelidik daripada pakar sejarah dan perundangan yang dilantik kerajaan negeri telah selesai sejak 15 April lalu. Bahduli Yang Mahmulia Tuanku Sultan Kedah menzahirkan keperluan untuk isu-isu ini diperjelaskan secara telus, termasuk yang berkaitan dengan pajakan. Kerajaan negeri telah melantik pasukan penyelidik yang terdiri daripada pakar-pakar sejarah dan perundangan dan kajian mereka telah pun selesai. Pada 15 April 2025, pasukan ini telah membentang laporan akhir kajian mereka kepada ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli-ahli parlimen berkaitan isu tersebut. Pada masa ini, kerajaan negeri pada peringkat memuktamadkan lantikan peguam bagi melaksanakan analisis, penyediaan dokumen serta proses perundangan di mahkamah. InsyaAllah, perkembangan selanjutnya akan menyusul dalam tempoh sebulan dua lagi. Beliau berkata demikian ketika membentangkan Belanjawan Kedah 2026 di Dewan Undangan Negeri Dun Kedah di Wisma Darul Aman pada Isnin.